Yeah. We're on the ride. Yeah. As we're on the rise. From nothing to something. Let's go. Let's go. Let's go. Dari bawah aku start, ada siapa kenal. Desain sendiri malam grind tak pernah gagal. Jahit mimpi jadi real walau jalan tak senang. Bersuara aku bawa let the whole world pandang. Dulu kosong pocket sekarang penuh idea. Okey, untuk vlog kali ini Hazek nak pergi jogging. Hari ni hari Minggu. Jadi, apa yang outfit Hazek pakai seperti biasa? Tracksuit Decathlon, baju daripada Li-Ling. Baju Li-Ling warna putih, ada logo kat sini. And then seperti biasa, Hazek pakai jam Mi Band 5, handphone Xiaomi. And then yang paling penting sekali supaya tak bosan Hazek untuk jogging, Hazek pakai Aftershock punya earpiece untuk lari ni. Okey, untuk makluman korang, sebelum ni Hazek pergi hiking dekat Tanjung Tuan, dekat Melaka, sempadan Negeri Sembilan. Hazek ada pakai kasut running, iaitu kasut Bimai Marsik seperti yang korang tengok kat sini. Okey, untuk kali ni barulah betul-betul Hazek nak test power kasut ni macam mana. Sebab sebelum ni Hazek pakai untuk trail masuk hiking. So hari ni baru Hazek ada kesempatan untuk pakai kasut ni. So nak tahu best tak best kasut ni? Jom kita check it out. Tanpa membuang masa, Hazek akan pergi jogging. Nak tahu Hazek jogging kat mana? Korang kena stay tune. Tak adalah. Sebenarnya Hazek nak pergi jogging dekat KLCC, Taman KLCC. Jauhnya jogging kat sana. Okey, sebenarnya Hazek suka jogging tempat-tempat yang menarik untuk Hazek shoot. So korang boleh explore, tengok. Lagi satu, seperti yang korang maklum, sekarang ni minyak tengah mahal sekarang. Dan kota telah pun dikecilkan daripada 300 liter kepada 200 liter. So apa yang menarik yang untuk vlog kali ni, Hazek pergi jogging ke KLCC, Hazek menaiki train MRT. So sekarang ni Hazek parking dekat kawasan terdekat rumah Hazek. And then Hazek akan naik Jejantas untuk pergi ke stesen MRT. So ini adalah satu langkah penjimatan lah bagi Hazek, supaya kita dapat gunakan pengangkutan awam. Selain daripada kita guna kereta sendiri, tapi still lagi boleh kata 10% Hazek naik kereta. Okay guys, tanpa melengahkan masa, without further ado, ke train. Sebab nanti kalau lewat pagi, cuaca panas, so nak jogging jadi tak best. Sebab stesen MRT daripada kawasan sekitar rumah Hazek ni mengambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit untuk sampai ke Taman KLCC. So sekarang ni dah pukul 6.53. Jom kita pergi dulu naik train MRT. Dan dengan menggunakan kasut Bimai Marsik, kasut keluaran baru daripada Bimai, kasut untuk easy running. So kasut ni ringan, jom kita try. And then lepas balik jogging nanti, Hazek akan terangkan lebih detail macam mana rasa feel bila jogging. Okay, let's check it out. Dari street ke scene sekarang semua pandang kita. Chill dalam hustle tapi api masih membara. Dari zero ke hero aku takkan berhenti marah. Swear on the move, kita naik perlahan. Tapi bila sampai puncak semua akan perasan. Ini bukan mimpi, ini real yang aku cipta. Dari jalanan kita bangkit sama-sama. Start engine, bunyi garang dalam malam sunyi. Golf GTI aku meluntur, jiwa tetap steady. Lampu neon refleks, inilah jadi saksi. Dari struggle ke sukses aku drive tanpa henti. Steering pegang tight, hidup tak boleh reverse. Setiap seleko tajam aku handle dengan purpose. Boost naik sikit macam semangat dalam dada. Tak laju sangat tapi cukup untuk kejar cita. Kalau jatuh aku bangun balik. Tak ada shortcut dalam hidup ni, real talk legit. Dari jalan gelap aku cari cahaya sendiri. Sekarang aku berdiri, takkan ulang versi lama lagi. Okey guys, sekarang ni Hazek dah berada dekat persiaran KLCC. Kalau korang tengok dekat depan Hazek ni, yang ni adalah betul lokasi lah dekat stesen KLCC MRT. So belah kiri Hazek ni adalah pintu B, dan belah kanan ni adalah pintu C. Dia ada dua pintu. So untuk nak pergi ke KLCC Park, kita pergi ke pintu C. Jom, Hazek sudah sampai. Attention, passengers
So nak pergi ke pintu C sekarang ni. Take care of all your personal belongings at all times. Thank you. Inilah dia entrance pintu C. Dia betul-betul dekat dengan ombak. So guys, lepas saja keluar daripada stesen, korang tengok je signboard Jalan Binjai pintu C, korang akan nampak bangunan ombak sebelah kanan ni. So memang dekat lah kalau naik train, terutamanya MRT, kalau nak pergi ke Taman KLCC. Kalau naik LRT pun boleh, dia akan tembus dekat Surian KLCC, dekat dalam mall. Macam yang ni dekat outdoor lah keluar. Guys, ombak KLCC dekat dengan KLCC Park. So tadi exit keluar daripada persiaran KLCC tadi belah sana, and then exit pergi ke kanan, straight, jalan straight, kita masuk ke kanan. And then sampai ke ombak KLCC. Lepas tu barulah sampai ke taman ni lah. So memang dekat lah kalau korang nak datang ni naik train MRT. View dia memang lawa lah untuk jogging kat sini. So belah kanan ni ombak KLCC, belah kiri ni Taman KLCC. Rasanya tak sampai 500 meter pun daripada stesen. Dia tak jauh pun. Rasanya dalam 200 meter ke 300 meter daripada stesen. So kalau nak datang naik train tu memang worth it lah, daripada korang bayar parking mahal kan. Ataupun paling berbala naik motor lah datang. So untuk jogging ni Azad tak rakam untuk jaga privacy. Cuma kasut hari ni Azad pakai Be My, brand daripada China, Maxi.
dalam 3 round dekat Taman KCC. Cepat habis, lama lari. Semalam hujan, trek getah ni basah sikit. Kalau korang macam nak pergi naik kereta sendiri ataupun korang pakai kenderaan sendiri, kalau korang tengok dekat depan ni, sini ni ombak kawasan lapang. Kat sini ombak ke sisi depan tu. Belah kiri daripada ombak ke sisi ni, korang boleh parking dekat depan sana. Depan sana tu ada parking. Dekat belah kiri ni kawasan launch area dekat ombak KCC. Nanti Haziq akan tunjuk lokasi dekat link description tempat parking kereta dekat depan sana. So korang boleh parking kereta kat depan sana. Sana ada tempat parking kereta. Mungkin kawasan Binjai lah kat sana. And then sini entrance nak masuk ke taman. Tapi Haziq tadi naik train MRT, Haziq keluar kat belah sana. Ini taman KCC. Mana-mana yang geng kereta yang nak parking waktu malam, kalau korang parking kat sini memang cun lah. Sebabnya bila korang parking kat situ, korang boleh shoot, ambil gambar. Korang akan nampak bangunan KCC depan. So memang nice lah view dia kalau malam, kalau korang parking kereta kat situ. Tapi Haziq tak pasti berapa entrance masuk parking kat depan tu. Harga masuk parking depan tu Haziq tak pasti. So okay lah guys, Haziq dah settle jogging. So Haziq nak balik, naik ke train persiaran KCC semula. Okay guys, so Haziq balik dulu. So yang mana-mana yang rasa nak jogging kat sini, naik public transport pun tak ada isu. Sebabnya stesen MRT depan tu je. Rasanya kurang daripada 400 meter, dalam 300 ke 200 meter daripada stesen. Lepas tu terus sampai ke taman KCC. Ataupun korang nak parking kereta pun boleh dekat belakang ni. Untuk parking motor Haziq tak bagi tahulah sebab korang boleh explore sendiri. Untuk parking kereta korang boleh parking dekat belakang sana. So kita balik dulu and then kita borak dekat dalam kereta untuk lebih detail lagi macam mana experience Haziq jogging dekat taman KCC. So view dia memang nice gila guys. Tengok bangunan tu, memang padu. Dekat sebelah sana tu ada bangunan apa tu, TRX. Memang padu. Bangunan tabung haji. Kita jumpa dekat dalam kereta. Let's check it out.
nothing to something. Let's go, let's go, let's go. Dari bawah aku start, tak ada siapa kenal. Design sendiri malam grind, tak pernah gagal. Jahit mimpi jadi real walau jalan tak senang. Okey guys, sekarang ni Hazet sudah sampai tempat parking kereta. So, pengalaman Hazet jogging dekat Taman KCC memang best. Cuaca hari ni beri kerjasama. Semalam hujan, tapi tak apa, pagi ni cuaca okey, tak terlalu cerah sangat, tak terlalu mendung sangat. So suasana jogging tu amat selesa sangat lah. Cumanya track getah dia tu agak lembab sikit dan berair sikit. Track getah dia tu agak lembab dan berair sikit lah. Tapi so far pengalaman Hazet secara detailnya kasut Bimai Mark 6 ni, dia punya cengkaman dia punya traction dia memang terbaik. Dia punya grip dia memang tak ada masalah. Walaupun masa Hazet lari tu track getah tu sedikit lembab dan berair. So kalau korang tengok kasut running kan, kebanyakannya tapak dia ni dia tak berapa flat. Dia ada lengkungan dekat tengah-tengah kaki kita ni. Kalau korang perasan lah kan, tapak kasut Bimai ni, dia punya tapak dia ni semuanya flat, semuanya dia cover by getah ataupun outsole. Kalau kasut running yang lain-lain sebelum ni, dekat tengah-tengah ni dia akan melengkung. So dia akan mereducekan lagi berat kasut tersebut lah. Untuk kasut ni pun sebenarnya tak adalah berat sangat, dia ringan je. Macam Hazet pakai ni saiz 42 UK ataupun 42 euro, persamaan lebih kurang dalam 8 UK macam tu. Kasut ni bawah 300 gram lah untuk saiz kasut AZ ni. So dia memang sangat-sangat ringan, sangat-sangat lembut, sesuai untuk orang nak recovery run, easy run ataupun boleh juga tempo run. Macam Hazet cover tadi lebih kurang 3 lap ataupun 3 loop dekat Taman KCC tu. Dia tak besar sangat. Mungkin lebih kurang dalam 3.5 km ataupun 4 km. Sebab to be honest, Hazet ni bukanlah advanced runner ataupun professional runner. Hazet jadikan sebagai running ni sebagai hobi saja. So tak adalah nak professional. Sebab masa Hazet lari tu, Hazet rakam video, dalam masa yang sama Hazet pegang phone, dalam masa yang sama Hazet pegang kamera GoPro ni lah. So dia agak menyusahkan lah bagi Hazet. Tapi tak apa, itu pendapat peribadi masing-masing. Ada yang okey je pegang kamera sambil lari sampai 10 km, 20 km. Macam Hazet still beginner lagi. So Hazet lari tu rasa macam dalam keadaan berat lah bagi Hazet. And then dari segi jarak nak ke sana memang dekat lah, memang serius. Korang boleh try naik train, terutamanya train MRT lah. Selain daripada MRT tu ada LRT, tapi Hazet fokus kepada train LRT. Korang just naik je, lalu macam Hazet lalu dekat direction Putrajaya. Kemudian korang berhenti dekat persiaran KCC. Masa korang berhenti kat persiaran KCC tu, korang keluar ikut pintu C, iaitu Jalan Binjai. Situ je. Bila korang keluar je Jalan Binjai tu, korang masuk ke kanan. And then bila dah sampai dekat outdoor tu, korang lalu je dekat kawasan Ombak KCC tu, terus sampai ke taman. Seperti yang Hazet bagi tahu tu, jarak dia tu tak sampai 1 km, tak sampai 500 meter, tak sampai 400 meter. Mungkin jarak dia tu dalam 300 ke 200 meter je daripada stesen MRT. So memang dekat lah. So kalau korang yang rasa macam tak tahu nak buat apa, boring, hari weekend, pagi ke petang ke, korang boleh je naik train. Cumanya kelemahan train ni korang kena menunggu je lah, itu sajalah. Tapi tak apa, zaman sekarang semua ada internet, semua ada telefon. Korang boleh je nak main telefon dekat dalam train tu. Sebabnya orang tak ramai pun kalau hari weekend, melainkan kalau korang pergi waktu weekday, waktu pagi ataupun waktu petang, orang pergi dan balik kerja. So kalau hari weekend ni worth it lah kalau korang nak naik public transport. Selain tu juga, korang boleh juga datang naik kereta. Macam Hazet tak recommend lah naik kereta, sebabnya satu minyak, yang kedua pula
korang kena bayar parking. Tapi yang HZ tunjuk dekat video sebelum ni, masa HZ ada dekat taman tadi, kan ada tempat parking kan. Nanti HZ akan letak kat link description lokasi parking tu. Mungkin one day HZ pun akan nak pergi ke sana juga untuk nak ambil gambar. Tapi HZ nak pergi waktu malam sebab view dia memang cantik. Dia nampak KCC dekat situ. So parking dia dekat taman KCC lah dekat situ. So kalau korang berminat dengan kasut Bimai ni, HZ recommended lah. To be honest, memang HZ tak rasa sakit kaki langsung. Tapi HZ tak try lagi melebihi 5km, 6km, 7 ataupun 10km. Tapi buat masa sekarang ni HZ lari first time dekat KCC Bimai Maxi ni, tak ada sebarang rasa sakit. Oh, lupa nak bagi tahu, selain pada kasut ni, bila korang beli dekat Shopee, korang juga akan dapat percuma stokin khas dia. Stokin khas dia ni bukannya sekadar stokin biasa tau. Stokin dia ni dia ada logo dekat sini. Dia tulis R untuk kaki right ataupun kaki kanan, and then dia ada logo L untuk kaki kiri. So masa korang nak lari tu, sebelum korang nak pakai stokin ni, korang kena make sure tengok ada left dengan ada right. So stokin ni bukannya stokin biasa-biasa kan, stokin running. Jadi bila korang salah pakai, mungkin dia punya grip ataupun cengkaman getah stokin tu, dia akan jadi macam error lah kat situ. So pendapat Azek, kasut running buatan Cina ni bukan dia orang buat main-main lah. Memang serius lah untuk running. Dari segi comfort, dari segi ringan, dari segi bouncy, dari segi hard step dia ni, memang dia akan lajak pergi ke depan. So bila lajak ke depan macam ni, dia akan menolak badan korang untuk keep going, push, untuk sentiasa nak lari je. Kalau korang tengok tapak dia ni, cuba korang tengok tapak dia ni, nampak tak tapak dia? Walaupun dalam keadaan hujan, track getah tu basah, dia still lagi grip. And then seperti yang Hazard bagi tahu, kalau korang tengok dekat tengah ni, dia still flat. So kasut ni sesuai untuk siapa? Untuk orang yang berkaki flat pun okey, untuk orang yang berkaki arch pun okey. So tak ada masalah. Kasut ni memang selesa, pendapat peribadi Hazard lah. Yang kaki Hazard ni lebih kurang arch. So tengok tapak dia ni ada gerutu-gerutu star ni. Memang dia design untuk bagi cengkaman semasa korang lari dalam apa jua pelbagai permukaan, jalan ke, track ke, dan macam-macam lagi. Cumanya untuk trail, Hazard dah try untuk ke Tanjung Tuan. Dia agak licin sedikit kerana bunga dia ni, bunga outsole dia ni terlalu kecil, dia punya tapak grip dia. Untuk trail running, nanti Hazard akan sembang lagi sekali. Yang ni bukannya untuk trail running punya kasut lah. Tapi design dia, to be honest, memang cantik, memang lembut, memang selesa, memang lawa. So dia memang sangat ringan, kurang daripada 300 tak silap Hazard, dalam 200 lebih je. Dari segi energy return dia tu memang tak boleh lah nak compete dengan Adidas Boston 2AZ tu, sebab dia ada teknologi dalam dia tu, ada satu bukannya carbon plate, tapi dia ada satu material PVC plastik kat dalam tu yang buat return. Tapi bagi Hazard yang ni pun dah okey dah. Dari segi dia punya, bila kita kepak kaki dia tu, dia ada lah juga rasa dia tendang balik energy return dia tu. Bila kita kepak kaki kan, kasut dia tu dia akan dia pantul balik supaya kita sentiasa ikut rhythm tempo yang kita lari tu. So kalau korang berminat dengan kasut Bimai Maxi ni, design dia cantik, selesa, nanti Hazard akan letak dekat link description Shopee Hazard. So itu sajalah guys, untuk kali ni Hazard nak pergi beli sarapan. Sekarang ni pun dah pukul 9 lebih. So kalau korang nak try jogging view yang cantik dekat KCC, and then environment dia pun best, tak kisahlah Sabtu, Ahad ke atau weekday, tapi recommended hari weekend lah, supaya korang senang nak naik public transport. Kalau hari weekday mungkin korang boleh datang sendiri dengan motor atau kereta lah. So itu sajalah guys untuk konten kali ni. Hazard nak pergi sarapan dulu. So kalau ada apa-apa nanti untuk next konten, apa yang korang nak suruh Hazard pergi kat mana-mana, korang bagi tahu je. So Hazard nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe,
Yang belum subscribe, Hezek harap korang subscribe. Dan kepada subscriber baru, selamat datang ke channel YouTube Hezek. Harap korang berpuas hati dan Hezek akan buat yang terbaik lagi untuk the next video dari segi kualiti dan cerita lifestyle Hezek. So, terima kasih kerana sudi menonton YouTube channel Hezek Wear. Okay, kita pergi makan dulu. Let's check it out. Takkan ulang versi lama lagi. Hers wear on my chest, yeah. Aku bawa nama dari street ke scene. Sekarang semua pandang kita. Chill dalam